Rupanya aku dah bagi anak aku ni main gadget terlalu lama. Macam mana dia orang nak ubah rutin tu? Ataupun macam takkan nak ambil gadget tu macam tak payah main terus kan? Ada tak? Okay, kalau cerita pasal ambil gadget tak payah main terus kan, ini adalah ada satu pengalaman yang saya pernah tanya guru di pusat autism, di mana ibu bapa yang mempunyai anak autistik ni, setiap kali dia nak hantar anak dia ke sekolah, dia bagi gadget. Okay, so bila sampai dekat sekolah, dia ambil gadget tu, anak dia mula tantrum. So bila sampai dekat sekolah, everyday rutin dia, guru menerima kanak-kanak tantrum ke sekolah. Jadi apa yang dia buat, dia rasa macam, oh, this is a place untuk aku tantrum. Sedangkan kita nak hantar tempat dia terapi. So berbalik kepada screen time tadi, sebenarnya kita sebagai parents, kita boleh control screen. Dan cara untuk kita ambil screen daripada kanak-kanak itu sendiri bukan dengan dah rampas masuk bag. Kita mungkin boleh bagi ample time dekat dia. Okay, you have about 5 minutes more. So tengok, ataupun duration video tu kita tengok. Sekarang kita boleh setting dekat platform mana-mana kan. So kita boleh setting tu, kita tengok duration video ada lagi 5 minit. Okay, selepas habis video ni, saya akan ambil phone ni. Okay, itu yang pertama.